So apa yang menariknya dekat Kuala Lumpur ni, instead of dia pakai gorilla logo dia, tapi dia pakai orang hutan dekat yang Kuala Lumpur punya baju ni. Okay, so sekarang ni kita dekat kedai X Large. So apa yang best dekat kedai X Large ni, dekat dunia pun tak banyak ada. Tiba-tiba aku rasa dekat Asia pun, ialah dekat Japan ada, tapi dekat mungkin Southeast Asia ni mungkin dekat KL saja ada. So apa yang menariknya dekat Kuala Lumpur ni, instead of dia pakai gorilla logo dia, tapi dia pakai orang hutan dekat yang Kuala Lumpur punya baju ni. And then kat sini ada baju, satu baju dengan satu trucker cap. Tapi aku rasa banyak dah habis masa sneaker lah. So aku just nak share dengan apa yang ada dekat X Large Kuala Lumpur ni. So dekat sini dia ada t-shirt, a lot of t-shirt lah. Dia ada juga sweater, seluar, ada jacket apa semua. Tapi okay, aku nak share dengan apa dekat sini lah. Dekat sini ada collaboration between X Large dengan Ed Hardy. So apa tahu Ed Hardy yang selalunya design dia macam ni kan. Dia memang apa, manik, terus ada love apa semua kan. So this is the collaboration dengan Ed Hardy. So price dia around berapa dia? RM209. So this is cantik lah. Something special sebab Ed Hardy kan. So kalau hampa yang suka design macam daring sikit, so that is the design. X Large kat sini, Don Ed Hardy, Don Ed Hardy design. So kat sini kita tengok Ed Hardy punya signature juga. So tengok, cantik. Misalnya memang dia punya apa, stitching, patches dia. Tengok kat belakang dia pun Ed Hardy. Love X Large. Okay, ni dia hoodie. So okay, kita tengok price dia, tadi tak beritahu kan. Price dia okay, untuk hoodie RM699. So sebab ni collaboration dengan Ed Hardy juga kan. So harga dia RM999. Okay lah, aku ingat boleh sampai macam 8-900. Tapi tengok, penuh lah detailing. Dia punya apa, dia punya jahitan, embroidery dia memang style lah kat sini. Yang ni ada macam cardigan. Tengok, so RM649. Tengok, yang ni memang signature Ed Hardy lah. Tiger, tapi memang penuh lah kat sini, kat sini. So no wonder lah harga dia memang premium sebab dia punya apa, embroidery, stitching, quality dia pun memang power. Dan kat sini pun tengok, X Large Ed Hardy RM1,199. So yang ni ialah macam apa dia, orang panggil jacket yang macam Japanese ke ataupun varsity jacket. Varsity jacket, material macam suede pun ada. Basic style lah. Belakang memang signature Ed Hardy lah. Memang dengan tengkorak apa semua. Very nice. Okay, itu enough of collaboration. Oh, okay, jeans pun ada juga style. Tengok jeans dia berapa, RM899. So yang ni memang kau-kau lah design style lah. Ada setengah orang boleh pull off kan. Aku rasa agak chill lah. Ni patches ni pun cantik. Aku rasa macam Chronicles lah, Ed Hardy kan, jeans Ed Hardy lah, Chronicles lah. Ni memang style dia lah. Sini ada sweatpants macam tadi lah. Besar ni, dia punya apa, design dia pun semua. This one is the t-shirt, RM279. Tengok kat sini, X Large Skate Club style. Cantik lah design dia. Oh, okay, this is collaboration dengan Skate Club. Okay, now baru aku perasan.
Okay, tengok yang ni yang macam more to simple punya Gorilla skate club kat belakang bersama. Simple dia design sikit. Dan sini pun sama juga Crenshaw Skate Club. So X large, harga kalau t-shirt macam ni RM279. So mostly pun sebab collaboration dengan price. Tu ada vest. Yang ni aku suka gila lah dia punya vest dia, kalau hampa tengok pun kan. Tengok dia punya detailing. Ada macam manik-manik ni kan. Cantik oh. Skate Club. Yang ni memang cool oh. So harga dia RM679. So memang kenal lah sebab tengok dia punya detailing pun semua. Ni something new juga lah. Dan dia ada George juga. RM629. Tengok, cantik oh. So cantik kan. Okay, itu collaboration dia. Lepas tu aku rasa yang ni mostly standalone lah. X large punya brand. Kita boleh tengok dia punya jacket ni pun cool. Cantik. RM829. Cantik oh. Macam wash jacket, corduroy, leather. Belakang kosong. Kat sini. Cantik. Tu, oh yang ni kalau apa dia? Winter lah mostly. Aku rasa kalau hang pakai kat Malaysia ni memang berpeluh lah. So this is kalau winter RM699. Nylon puffer jacket. Cantik lah kalau pakai dekat luar ke apa kan. Belakang tu X large besar-besar. Very nice. Team X large. Cantik. Cuma taklah price kan. Ni ada vest. Mostly jacket tadi, ada pants. Orang cari macam cargo pants. Dia some pants ni macam ni pun. Kalau nak something yang simple, pants. So harga dia dalam RM549. Ni simple sikit lah. Macam material canvas tu. So ni mostly memang X large punya bahagian je lah. Tak ada collaboration apa aku rasa ni. Ni macam kalau nak something yang 90s, millennium punya style dulu kan. Very big design kat belakang. Depan simple. RM699. Okay. Kalau macam ni pula, kalau tadi loud kan. So this one you want something yang very simple design. So we go for that lah. Dia semua aku punya style sikit lah. Kalau macam tak mau loud kan. Tapi ada kadang-kadang hari yang pernah loud pun ada juga pilihan. Dan aku suka lah X large ni banyak detailing sebenarnya kau. Dulu kita ingat just a simple t-shirt selalu dengan ada Gorilla punya logo. Tapi bila hamba tengok balik macam-macam, dia punya design, dia punya embroidery, dia punya banyak jugalah dia punya siluet dia, catalog dia. Tengok dekat sini kalau hamba nak yang something macam sweaters, knit pun ada juga. Yang ni kita tengok price berapa kalau knit ni. RM679. Ni very simple lah. Betul X large kat sini kita tak nampak lah. Nampak macam very subtle. Yang ni kalau macam nak vest pun ada. So okay, jadi kita move ke that. So kat sini ada hoodie, ada sweatshirt. So ada macam track jacket ni kan. Okay, track jacket grey RM599. Okay, simple. Belakang just the OG logo of the X large punya logo. Colour hijau. Ni macam ala-ala Squid Game sikit lah colour dia. Betul tak? Ada 3 colour, putih, navy blue dengan green. Ni ada hoodie. Okay, so back to ni pants. Pants dia X large clothing, ada George pun, ada a lot of option. Banyak lah, serius banyak. So kalau hampa datang ke sini you'll be surprised lah dengan X large brand. Aku tak familiar sangat, tapi bila aku datang aku tengok memang banyak gila boleh offer lah. Daripada this cool shirt. Ini shirt ni cool loh. 499 kan. It's a very cool shirt. Tengok belakang dia. Cantik. Dia macam chain punya embroidery tu. Cantik tu. And then dia punya material pun very comfortable loh. Tengok. Very comfortable. Kalau yang tu ada, macam ni pun ada juga. Ini simple sikit lah. Nanti belakang dia X large clothing. Tapi dia
Dia macam tu je dia punya stitching. Lepas tu belakang tu X-Large. Kalau macam ni harga dia RM499. Tadi kita dah siap depan. So dekat sini mostly is accessories lah, hampa tengok. Daripada beanie, bucket hat. Tengok Sat, berapa? RM209. Okay, kalau hampa nak macam something accessories kecil pun ada juga. Kalau macam ni berapa? Harga RM209. Ini aksesoris kecil kan. Just nak gantung as a coin pouch ke apa kan. Ni kat sini topi lah. Mostly trucker cap. Banyak trucker cap aku perasan untuk X-Large punya brand. Okay, yang ni pun one of the big collaboration juga between X-Large dengan Mr. Cartoon. Brand daripada LA, US. So kat sini hampa tengok ada a few colour, tapi dia punya design cantik oh. Mr. Cartoon punya ni, Mr. Cartoon X-Large Clothing. So this is embroidery apa semua. And then harga dia RM549. Belakang kosong. Ada a few colours, hitam, grey dan biru. Kalau macam ni colour biru. Ini memang signature Mr. Cartoon juga. Tengok. Ini macam sweatshirt, RM499. Yang ni hoodie, tadi biru. Dia memang suka main colour biru ni lah, perasan colour Mr. Cartoon. So, cantik lah. Ini, especially this is kalau nak design yang simple sikit, X-Large. Yang ni macam, ni macam cantik juga oh. X-Large RM349. RM349. Ada few colours juga. Colour biru. Cantik oh colour ni. Belakang ni cantik. Vice Country Outlaw Style. Ini style. So okay, aku rasa memang X-Large punya kedai ni, walaupun dia quite big, very comfortable apa semua, tapi memang padat lah. Barang-barang dia memang padat. T-shirt dia aku jangan cakap banyak gila choice oh. Aku nak share dengan apa satu-satu pun memang akan ambil masa yang lama lah. Macam this t-shirt colour green RM229. And belakang dia very simple. Belakang dia kosong. Belakang dia just logo sini, OG logo dia. And then kalau hampa tak nak ada logo tu pun boleh go for this ni embroidery tulis X-Large je. Banyak, serius banyak eloi. Banyak. Daripada belakang ni tengok semua. Okay, yang ni pun aku rasa masa sneaker lah hari tu pun ada RM329. Tak pasti ni collaboration ke apa, aku rasa bukan. Just X-Large punya ni. So aku pun, kalau hampa pun aku nak share dengan hampa semua pun mungkin tak cukup masa lah kan. Ataupun hampa kena datang sendiri dan tengok aku rasa memang impressive lah. Tengok daripada sini, kalau hampa nak yang something pocket tee. And then tengok, kalau macam ni berapa? RM199. Okay lah, ada price apa semua. Yalah, of course ada price yang tinggi sikit, tapi hampa tengok lah barang-barang dia pun memang aku rasa very quality lah. Hampa tengok daripada embroidery dia, material dia, printing dia. Dan tadi yang Mr. Cartoon punya collaboration, Ed Hardy, Skate Club. Tadi style loh, serius. So aku rasa just nak share macam tu. Just make sure that okay, kita pilih. Okay, kalau hampa nak macam satu stripe ni kan, X-Large. Ini memang tag dia pun Japan oh. Tengok RM229. Cuma ni lah, satu yang special. Dia ada bicycle depan. Aku tak tahu dia jual lah. Ini jual lah bicycle ni bro. Berapa yang harga dia? $499. RM5,000 lah. RM4,999 lah. Tidak RM5,000. Yang ni is gila. Tapi yang ni bukan X-Large lah. Dia collab dengan Mr. Cartoon. Okay. Dia collab dengan Mr. Cartoon. Yang ni kalau ada nak bawa pun risau orang ni kan. Okay, tu video dekat X-Large streetwear shopping kat Kuala Lumpur. So aku harap hampa enjoy.
Ada few things aku minat, tapi size lah. X-Large ni memang size Japanese size kan. So aku harap nanti apa ada free time boleh datang support X-Large juga kat sini sebelah Mitos. Let's be kelas soon. Apa-apa pun, Amir Syamad, Roger and out.